Cikgu, ramai orang bagi tahulah cikgu dekat saya. Untuk anak-anak hufaz, anak-anak yang hafazan Al-Quran, tak banyak beasiswa yang ditawarkan. Betul ke cikgu? Oi, jangan cakap macam tu. Banyak. Memang banyak. Untuk anak-anak hafiz, anak-anak hufaz, ni antaranya adalah ni. Check it out. Contoh. Skim pembiayaan hufaz daripada JAKIM. Yang menariknya ada tajaan luar negara tau. Dalam negara pun ada, luar negara pun ada. Untuk luar negara dia ada penajaan ke Mesir, ke Jordan dan juga Indonesia. Banyak tau. IPTA yang Indo ni memang banyak. Indonesia ni memang banyak. Alright. Dan bidang-bidang yang ditawarkan boleh tengok, check it out. Banyak kan? Bidang STEM pun ada dan bidang kemanusiaan serta sastra iktisas pun ditawarkan di bawah skim pembiayaan hufaz oleh JAKIM. Tapi program ini ditawarkan untuk program ijazah yang pertama sahaja. Jadi contoh ni contoh tau. Contoh kita ni pelajar matrik, lepasan matrikulasi. Tapi masa SPM kita adalah pelajar hufaz. Contohnya kita pelajar imtiaz ke, pelajar-pelajar yang ambil KBT ke, yang pelajar yang ambil kurikulum tahfiz ke, dan pernah dapat hafazan Al-Quran 30 juzuk, anda layak mohon untuk program-program ijazah di bawah pembiayaan JAKIM tersebut. Tapi pastikan sijil orang kata sijil hafazan tersebut mesti ada pengesahan daripada JAKIM. Banyak tak info cikgu boleh bagi kat anda semua. Dan jangan lupa follow cikgu tau. Arigatou gozaimasu.